Makan. Oh, makan geng. Oh, strike. Okey ya, dah makan. Oh, strike geng. Ini apa lu duk petai ni buat? Strike. Weh, kasak. Weh, kasak. Kasak. Oh. Kasak weh, kasak. Strike keluar. Oh, strike. Strike geng. Allah, masuk batu. Wah, masuk batu pula geng. Kasak kok. Boleh lah, boleh tahan kau dah tarik ni. Masuk batu. Masuk batu jam. Aduh, keluar. Udang 4 ekor. Kita tengok udang 4 ekor strike. Okey, assalamualaikum geng. Hari ni macam biasa berjumpa lagi kita. Alhamdulillah. Jadi hari ni spot ni aku dah rahsia lama dah spot ni. Spot ni dulu aku pernah main. Aku gasak boron. Lepas tu macam-macam lah spesies ikan yang lain. Jadi dalam cerita ni aku ada cerita dengan cikgu kita. Aku cerita dekat dia pun nak main. Jadi hari ni aku ada kesempatan, aku bawa cikgu kita main tunjuk spot ni. Jadi macam mana cikgu kita? Jangan sekali-kali tunjuk spot. Di mana ada barang, di situ ada saya. Nak sorok spot, sorok saja. Jangan beritahu saya. Confirm jahanam spot kau. Dan hari ini kita bersama si Kopesa kita. Jangan lupa support channel Cik Kopesa kita. Ini dia. Dan hari ini berkesempatan untuk Cikgu Kopesa bawa saya Tiraja. Dia punya spot. Dan hari ini kita lewat sikit. Dan kita tengok hari ini kita bawa umpan hidup. Dan kita tengok betulkah ada boron dekat spot dia tu. Katanya spot dia ada boron. Kita tengok harap-harap kita dapatlah boron. Sebab apa saya tak pernah datang sini. Ini pertama kali saya datang sini. Ini parking RM1 kan? Parking RM1. RM1. Dan itulah, saya pun tak boleh nak kata apa. Memang saya tak pernah jejak kaki ke sini. Harap-harap dapatlah kita boron hari ini. Okey, mantap. Jom. Okey geng. Macam itulah ucapan daripada cikgu kita. Okey geng. Yang mana baru jumpa channel aku, jangan lupa like, komen dan subscribe geng. Okey geng. Tanpa membuang masa, jom kita layan. Dah makan. Betul ikan ini. Apa? Buntai.
Itu saya dapat MJ besar Depan minyak ni 2 tahun lepas. Makan. Oh, makan geng. Oh, strike. Papu asal. Papu. Asal macam rapu. Papu. Dah lawan dengan ayak kuat. Alhamdulillah. Oh, saya mana? Baju lah. Lesen. Pakai gari satu tak apa? Ha? Pakai gari cikgu tak apa? Saya gari ada dalam Mac. Dah okey, kerapu manis. Balingan yang ke-300. Balingan baru dia makan. Dia baru duk ambil belanak ni. Belanak kalau elok, kalau fresh sikit elok lah. Dia makan apa? Udang. Sini saya kat mereka duk dapat pakai gelama. Gelama hidup. Alhamdulillah geng. Tamat. Membuka tirai kerapu. Tamat sini apa yo? Ni, tamat tanggal ni. Ni rod ni aku beli kat TikTok ni. Saja try. Ayak kuat ni. Di mana? Ikan di mana Ikan milik kampung raya apa? Ikan milik kampung. Aduh. Mana ikan ni? Sebelah batu mana dia duduk ni? Sana pun sempoi lah tu. Sana batu-batu banyak. Sampai bawah, pam. Sampai bawah, pam. Elok sampai dekat baru kena karau, batu banyak.
Tak ada tapi tadi ada rasa ketuk 2 kali. Okey dah makan. Oh, strike geng. Oh. MJ. Oh, alhamdulillah. MJ. Oh, MJ. Ingat kau tak ada? Aduh, rasa nak kecewa lah. Ada banyak. Ya. Anak dah. Alhamdulillah jadi ya beda look ni. Goreng sedap. Goreng. Goreng sedap geng. Daripada pakai 2 rod lah kali pakai 1 lah. Tak ada nak jaga. Kita main casting ya. Mana plastik tadi? Bos sini ya. Ha? Jom geng, kita cari lagi. Ingat sampai umpan habis baru kita balik. Aduh. Oh, ayak kuat kan. Ayak kuat tak lewat bincang kan. Air kuat. Anak dia ada tekan bapak dia tak ada. Tu. Tak betul lah. Lepas. Doyak. Buat awak yang bismillahirrahmanirrahim. Buntai lagi. Buntai.
Intai bersenyap kenyang apa? Kenyang apa lu duk pakai ni buat? Strike. Woi, kasak. Woi, kasak. Kasak weh, kasak. Oh. Kasak weh, kasak. Kasak. Drag keluar. Oh. Oh, strike. Weh, kapu sak. Bang, kata batu tali ni. Nak buat macam mana? Batu nak situ. Cikgu boleh ambil? Tengok, solid tak? Tengok. Solid. Tak. Tali celak. Solid. Alhamdulillah. Boron. Anak boron. Oh, ada cikgu tak mau mengeh. Oh, ayah. Ha? Dia kena slow lah cikgu ketuk. Ni kau dah grip. Gitu grip. Alhamdulillah geng. Dia baru jumpa. Nak habis udang. Udah tali berbulu. Yang ni grip ni. Kalau kau jumpa orang ada grinder kan? Bagi tajam. Macam ni dia ni tak boleh ni. Bagi tajam. Ui. Ya, rod. Hai, jangan terjun. Tengok dia tak boleh tembus dah. Tak apa. Ah, Duduk sana jatuh. Satarai ke. Boron. Besar weh. Oh. Hari tu aku beli kecil ni besar lagi. Lama. Dia keluar pada lubang ni. Weh, besar. Ni mungkin dekat sekilo. Ha? Kilo dah? Sekilo lebih. Kilo lebih? Kilo lebih geng. Oh. Rekod terbaru. Alhamdulillah. Oh, besar ni. Alhamdulillah rezeki. Tanah. Ha? Mana ni? Tengok sini. Mana kau punya rod? Harap kita nak pakai rod letak. Satarai ke. Kalau dapat ikan, Ha? kalau ikan dapat. Dengan nombor dengan Strike geng. Allah, masuk batu. Wah, masuk batu pula geng. Ha? Kasak kok? besar. Ha. Boleh tahan kau dia tarik ni. Masuk batu. Masuk batu jam. Ada keluar dia. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Dia. Aduh, spot. Okay. Saya si Jamal.
Dah geng, menggunakan udang hidup casting, main seret lah. Dikenali sebagai main seret. Hari ni semua makan seret. Orang yang datang memancing sini datang pada punya Tengoklah mulut dah, dia makan ikan. Besar juga besar. Kat. Tarai ke. Aduh. Padu. Boh lagi, umpan dah lagi. Udang 4 ekor. Kita tengok udang 4 ekor strike. Strike rapuh besar ni. Baik kau udang. 4 ekor udang. Dia santai. Tapau. Tapau. Tak apa, hak kecil-kecil ni dah tahu lah. Semua milik cikgu. Saya ambil tengok lah. Buat milik bakat dengan orang tua. Ni kalau jual banyak duit ni. Kenduri kerapu hari ni. Kenduri kerapu dia seorang. Dia seorang aja. Kita. Bersemangat, sangat bersemangat. Dari nak penuh dah. Dia seorang aja mancing. Tengok. Dia punya semangat lah. Udang 4 ekor macam satu. Alhamdulillah geng. Kat atas ni hasil kita. Tahniah. Tahniah hasil kita. Peroleh boron hari ini. Mantap, kasih punch. Okey. Naik boron dengan cara macam mana Sigo? Naik boron dengan cara main udang seret casting. Udang seret casting. Casting. Memang teknik tu memang sangat berkesan lah kan. Sangat. Apa tengok tu, ayak tau. Oh. Ayak kuat. Memang nak boleh strike hari ni memang susah. Tapi alhamdulillah ada juga rezeki. Dan pasal itulah aku tak ada semangat nak memancing. Hari ni memang tak ada semangat langsung. Tengok ayak keru kan. Tengok ayak keru. Dengan apa ni berangin. Mungkin dalam kamera pun tak dengar suara kan. Itulah salah satu saya tak ada semangat nak mancing. Tapi disebabkan apa ni risiko kita kan. Umpan sudah ada, lagi-lagi kita sudah ada dekat spot. Apalagi mau tak mau kena habiskan umpan juga lah. Tapi tu alhamdulillah. Dengan usaha beliau. Jangan ada. Dia geng. Alhamdulillah geng. Boron. Nampak tengok ni bukan kecil ni. Ni nampak lombok. Besar Besar. Boron. Alhamdulillah. Itulah orang kata geng. Kita jangan putus asa geng. Besar lagi boleh. Tu lah. Berjaya juga naik boron. Hari ini aku tak buat video. Aku tengok-tengok saja rekam. Hasil lah ni geng. Ni setakat ni lah. Tolong tunjuk sikit je. Ni dia. Ada
baby MJ, baby kerapu, kerapu 2 ekor, kerapu manis. Ni dia bapak dah. Bapak dia. Ni bapak. Boron. Boron. Alhamdulillah geng. Okey geng. Alhamdulillah. Berjaya juga misi kita apa? Terjah spot boron. Terjah spot boron. Cikgu kita hari ni dia dah jadi spy. Okey, hari ni cikgu Faizal kita dia ajar saya di memancing di tempat dia dulu memancing kan. Tempat ni. Katanya sini ada boron. Jadi saya awan sajalah dan macam itulah kita spy tengok dulu macam mana keadaan. Dan alhamdulillah memang betul kata cikgu Faizal kita, memang sini ada boron. Memang ada boron ni. Tak sangka dia naik boron hari ini. Memang tak sangka. Dan itulah hasil dia satu orang aja. Sama saya hanya rakam aja dan tengok hasil dia tu. Dia geng. Dia boron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor. Nah, yang ni dia punya mak. Alhamdulillah geng. Itulah, alhamdulillah jaya lah misi hari ni. Apa-apa pun selamat Raya Raya lah untuk semua muslimin dan muslimat. Selamat Hari Raya Aidilada untuk semua. Selamat Hari Raya Aidilada untuk semua subscriber. Cikgu Faizal kita, supporter dia, viewer dia, kami ucapkan Selamat Hari Raya Aidilada 2026. Dan sampai sini sajalah pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih bawa saya Tiraja export kau untuk export boron kau. Dan insyaAllah kita akan repeat lagi, insyaAllah. Sebab kita pun sudah buang-buang semak-semak yang mana kita baling sangkut dahan, sangkut ranting apa semua kan. Dan kita sudah buang dan insyaAllah next episode kita akan buat video kat sini. Okey geng, macam itulah sedikit banyak perkongsian untuk cerita hari ni. Okey geng, yang mana baru jumpa channel aku, jangan lupa like, komen dan subscribe geng. Ni jangan lupa support mereka. Ni cikgu kita. Terima kasih banyak. Yang mana tengok video ini dan yang berkenan untuk datang sini mencuba, boleh datang sini dekat tempat cikgu Faizal kita, Getah Sanggui. Carilah spot ni dekat Getah Sanggui Parking RM1. Dan itulah tujuan kita untuk membuat video konten-konten memancing, supaya kawan-kawan kita ataupun sahabat-sahabat kita yang suka mencari spot, inilah tujuan kita untuk buat video, bagi share pada sahabat-sahabat kita yang lain pula. Dan itu sajalah dan jangan lupa untuk support sahabat kita Faizal lo, subscribe tolong tekan butang subscribe untuk cikgu Faizal kita, dan supaya beliau makin bersemangat untuk membuat konten-konten memancing. Mantap geng. Okey geng, tak apa buang masa ni pun gelap lah. Apa tengok tu, awan gelap lah. Taklah hampa nampak ke tak nampak kan. Okey geng, apa-apa nanti jumpa aku di next video lah. Okey, Assalamualaikum.